Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini adalah 11 Jun 2026 dan kita berada di Kota Kinabalu. Persoalannya ialah di Kota Kinabalu ni, macam manakah suasananya di waktu malam? Adakah kedai-kedai yang menarik yang masih kita dapat lihat pada malam ni? Ada market Filipino, market Filipino, dan market ni ada jual buah tangan, cenderahati dan juga pelbagai makanan di sinilah, kan? Dan sekarang ni kita nak menghala ke satu kawasan yang ada kedai seafood. Jadi kita tengok dulu macam mana suasana seafood dijual di sini. Adakah betul-betul murah di Kota Kinabalu ni makanan seafood? Jadi saksikan video ini sehingga penghujungnya. Tak, nasi goreng biasa saja. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Okay. Nasi goreng telur. Tapau. Makan sini. Air minum. Air Mau jus ada, minuman panas, kelapa. apa ni? Air apa Air carrot ada? Carrot susu Ini dia air carrot susu. Juga nasi goreng, ikan steam. So ikan steam ni RM28 harganya. Nasi goreng ni dalam RM9. So macam mana? Murah ke mahal? Tapi yang penting rasanya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Wow. Ikannya memang rasa fresh, tak hanya langsung. So ini adalah masak steam halia. So not bad juga. Ini bukan macam style Siam ataupun Thailand. So ini mungkin style Borneo. Sedap ikannya. Fresh. So itu dia ikan merah yang comel telah pun habis, selesai. Alhamdulillah. Ini 30 100 gram, yang merah ni 25 100 gram. Yang hidup tu 35. Oh, yang hidup 35. 100 gram lah. 100 gram. Siap. Kalau yang macam udang ni? Kalau yang berat ni dia lain dengan juga. Kalau yang ini goreng 100 gram, yang besar sikit 8, yang 7. Ini yang biasa. Oh, yang biasa punya kan. Sotong? Sotong yang besar 8, yang goreng yang kecil ini 7 ringgit. RM7. So ni kedai nombor 10 kan? Ya, ini. Okey. InsyaAllah kami datang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. So kenyang kita pada malam ni. So tadi semua dengan air, dengan nasi, dengan ikan. Yalah, jadi macam mana? So ada banyak lagi kedai di sini. So kedai di sini, sinilah yang popular untuk seafood. Dia berdekatan dengan Hotel Marriott, tak silap saya. Okey. Saya pula tinggal di Hotel Le Méridien. Di Hotel Le Méridien tu depannya adalah pasar Filipino lah. Tapi di Marriott ni sebelahnya adalah restoran ataupun kedai-kedai jual seafood. Okey. So sekarang kita akan pergi ke pasar Filipino pula. Kita tengok apa yang unik yang dijual di situ. Okey. Jadi kita tengoklah. Saya pun tak familiar sangat dengan makanan-makanan Sabah ni, kan? Jadi kita akan pelajari apa makanan-makanan Sabah di sini. So ini dia suasana di Kota Kinabalu.
Walaupun dah pukul 10.35 10.30 malam, tapi masih aktif suasana di sini. Masih ramai lagi orang. Jadi kawasan ni memang dekat dengan airport. Sana banyak juga pub. So di sini kelihatan ramai juga pelancong-pelancong daripada China. I love KK Waterfront. Ini dia Warisan Square Complex. Jadi di sini kelihatan restoran seafood ditulis RM48 unlimited, all you can eat. Tapi nampak tulisan-tulisan Cina, jadi kita tak pasti halal atau tidak, walaupun ditulis no pork. Ini pun ada tulis RM19.80. Okay, all you can eat, half price selepas pukul 3.30 petang. Wah, betul ke ni? Macam tak percaya. Tadi saya makan pun ikan, nasi dan juga air pun dah RM43. Tadi RM19. RM20 lah lebih kurang. All you can eat. Betul ke? Ini dia pasar Filipino. So hampir ditutup nampaknya. Sini banyak dijual mango, iaitu RM10 sekilo. Barang-barang pasar pun ada dijual di sini. So pasar dibuka sehingga malam. Cili kering, tempe. So barang-barang pasar agak pelik. Pasar dibuka di waktu malam. Buah kedondong sekilo RM5. Ikan bilis, dia katakan ikan bilis di sini murah. So di sana juga ada jual makanan, ada restoran. Ada jual air di sini. So air 1 cup RM3, 2 cup RM5. Ada jual mie goreng, goreng-goreng, keropok leko, nasi campur. Ini keropok, tapi malangnya macam ditutup. Sudah tutup Oh, masuk di sana? Di sana? Okey. Masih. Di sini pasar. Betul-betul pasar jual sayur. Wah, ikan udang 20 saja. Oh, macam murah. 20 sekilo, 12 RM10. Oh, banyak ikan di sini. 3 kilo RM10. Wah, ketam. So nampak keropok-keropok yang menarik di sini, yang boleh juga dibawa pulang ke Semenanjung. Tapi malangnya semua kawasan ni telah ditutup. Sekarang sudah hampir pukul 11 kan. Jadi mungkin esok lah. Tapi esok saya dah nak balik. Flight pukul 9 malam. Juga jualan. Inilah pasar Filipino. Di dalamnya mungkin ada jualan mutiara, pearl. Di sana ada kelihatan jual keropok. Yang kiri. Berapa harganya tu? Macam tu? Yang tu 25 bang. 25. Tu harga pelancong. Oh. Ikan apa
Ikan hiu. Ikan hiu. Oh. Ikan hiu. Tu ikan apa? Ikan kurau. Satu ni ikan kurau, masak dia gulai nanas, masak gulai. Ikan tenggiri. Masak biru. Okey, terima kasih. Nanti saya datang lagi. Okay, terima kasih. Ini ada jual macam pearl di sini. Pearl. Wah. Ada jewellery. Oh, perfume. Wah, ni macam seperti pasar apa Ni macam di Johor ataupun di Perak lah. Ada gerbang malam. Kalau di Perak dipanggil gerbang malam. Perfume. Pearl. Menarik ya, sekarang hampir pukul 11. Masih dibuka. Pearl. Tunas, titik ka. Banyak sungguh. Pearl di sini. Wah, lihat. Ini pearl ke? Asli ke? Kasih. Oh, lihat, Bang. Oh, tengok. Macam ni berapa? Kasih murah-murah sih, Bang. Saya tanya aja. Yang nak siapa bagi murah? Contoh? Contohnya ini sea water pearl, tengok. Sea water pearl. Harga dia saya kasih kau ini 45 ringgit. Baik 30. Ah, Ya 30. macam ini. 30? Nah, tidak. Nah, dia kasih murah. Sini bapaknya. Ini pearl yang asli ke? Harga dia Nah. Aduh leman. Oh, Tapi lain-lain Pandora. design lah. Pandora. Tapi lain-lain design. Aduh. Size-nya dia boleh adjust. Boleh besarkan, boleh kecilkan. Tapi kita ada banyak desain lah. Siapa yang pakai? Orang rumah. Yang tuan pegang tu? Cantik kan? Tak apa. Gampang. Itu dia. Dapat juga kita beli mutiara. Mutiara di Kota Kinabalu. So real ke tak real saya tak tahulah. Tapi kita percaya je lah. Dan kita pun saja je nak survey. So itu dia, kita dapat beli keropok, kita dapat beli pearl, mutiara di Kota Kinabalu ni. Dan kita dapat juga makan seafood. Jadi apa pendapat anda tentang Kota Kinabalu ni? Sebenarnya apa yang saya terlepas yang menarik yang berada di Kota Kinabalu yang sepatutnya saya datang, saya pergi, tapi saya terlepas peluang sebab besok pagi-pagi dah nak balik dah. Alright, jadi tolong komen tentang keistimewaan Kota Kinabalu ni. Jadi apa tips-tips anda? Tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.